Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, ini kereta yang tak guna minyak PMX memang nak kita guna kereta ni lah zaman sekarang. Jadi kalau minyak naik tu kita jangan pelik. Okey. Nampak. Hello brother, where you from? Italy. Alright. Thank you brother. Okey, itu salah satu kereta yang tidak menggunakan minyak. Jadi dia cuma kayuh, tapi daripada Itali dia boleh sampai kat Malaysia. So korang boleh tiru dia tu. Kita tak perlukan EV, kita tak perlukan petrol. Sebab tu pun saya cakap, naikkan diesel dan petrol ke harga maksimum. Subsidi jangan bagi. Sebab bagi macam tak bagilah kalau 200 liter. Lebih baik tak payah bagi. Alang-alang nak berdendam dengan rakyat. Okey, nak menjatuhkan rakyat. Mungkinlah sebelum ni lama sangat tak memerintah. Okey. Dulu sekali PRU asyik kena kutuk je. Kalah orang duk kutuk PN tepi. Kalau dah kata masalah global satu dunia terkesan, habis tu Sabah Sarawak duduk kat mana? Duduk dekat planet Pluto ke? Duduk kat planet Marikh ke? Kita kena charge kos operasi tinggi, 8 juta. Tapi tol tengok tak kena pun 8 juta. Iran sendiri pun dah keluar kenyataan Malaysia tidak dikenakan tol. Habis 8 juta tu pergi mana? Kapal tak boleh lalu, minyak kena naik. Sekarang kapal dah boleh lalu, kenapa minyak tak turun? Kalau berdendam dengan rakyat, cakap ialah berdendam. So nasihat putih, kita boleh pakai kereta macam tu, ya, untuk tidak menggunakan minyak. Baik, Assalamualaikum.